Emas bukan saham. Ramai silap bab ni. Tengok harga emas naik, terus takut nak beli. Ramai salah faham. Beli emas ni bukan macam beli saham. Dalam saham, kita beli harga murah, kita jual harga tinggi, baru untung. Memang betul, konsep ni diguna pakai juga untuk emas. Jadi kalau nak kaya dan berjaya, fokus utama bukan pada harga, tapi pada gram. Kalau fokus pada turun naik harga, nanti emosi terganggu. Akhirnya, gram emas pun tak bertambah. Bezanya dengan saham, kalau harga saham jatuh, kita boleh rugi sampai kosong. Tapi emas, walaupun harga turun, kita masih ada aset dalam tangan. Sejarah dah tunjuk, harga emas naik sekitar 10% setahun dalam 20 tahun terakhir. Jadi, strategi terbaik, kumpul gram emas dulu, bukan tunggu harga. Belajar sesuatu, jangan tunggu harga. Mulakan gram emas pertama anda sekarang. Saya bantu mula dengan cara yang betul. Klik link di profil, hubungi saya sekarang. Saya akan bantu tuan-puan sampai jadi kaya dengan emas.